Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Wati Family Channel. Kali ini Kak Wati nak pergi makan dinner. Anak-anak belanja untuk hari ibu katanya. Restoran ni restoran syabu-syabu. Syabu-syabu bukan macam syabu-syabu lah. Bakar-bakar tu. Kak Wati sukalah makanan macam ni. Anak-anak pun semua suka. Itulah anak bawa kat sini. Tapi kat sini tak ada sayur pula. Tapi tak apalah, dah orang belanja kita layankan. Tu tengok kuah duk berasap tu. Dah bakar dah. Cuba-cuba bakar dulu. Tu lama-lama dah banyak dah makan. Sedap juga kat sini. Boleh lah mai apa tu, nama apa atas restoran ni. Ni semua keluarga Kak Wati. Anak menantu cucu. Tu tengok kambing bakar dia tu. Tebal, jenuh. Kira puas lah makan daging. Kira macam restoran karnivor lah katakan. Tak ada sayur langsung. Kalau nak boleh tambah macam nasi ke, add on. Tak termasuk dalam package. Tengok tu daging punya lah banyak, jenuh habis. Bertingkat-tingkat. Sempena makan malam ni untuk sambutan Hari Ibu. Ibu pun tak tahu, tiba-tiba mai kata Hari Ibu. Manalah kita nak tahu sangat Hari Ibu ke, Hari Ayah ke. Memang setiap hari Hari Ibu kan. Ni gambar-gambar kenangan untuk masa depan. Nanti manalah tahu, nanti tua-tua boleh tengok balik gambar kita. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.